Apabila kita awalkan sistem pendidikan, walaupun niatnya baik, kita perlu lihat apa yang datang sebelum anak-anak ini masuk ke darjah 1, iaitu sistem prasekolah. Kita perlu lihat bagaimana sistem prasekolah di Malaysia pada hari ini. Ia tidak aksesibel kepada semua. Walaupun kajian menunjukkan Malaysia memerlukan sekurang-kurangnya 40,000 prasekolah, yang ada di Malaysia tak sampai 4,000. 2 dari 3 prasekolah tidak berdaftar ataupun dilihat sebagai tidak berkualiti. Dan yang berdaftar, kosnya teramat tinggi. Dengan itu, anak-anak yang mampu masuk ke prasekolah ini lazimnya datang daripada keluarga M40 di peringkat atas ataupun T20. Di mana kini mereka akan diberikan kelebihan yang signifikan. Apabila pendidikan diawalkan setahun, keupayaan mereka yang datang dari keluarga susah, anak-anak yang tidak melalui sistem prasekolah ini kerana tercicir atau tidak mampu, jauh tergelincir ke belakang, dan keupayaan mereka to play catch up itu akan terjejas dengan teruk. Saya dengar penjelasan Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri kata, jangan risau, ini merupakan pilihan ibu bapa. Tan Sri Yang Dipertua dijual sebagai pilihan, tetapi pilihan yang diwarnai dengan tekanan 2 darjat dan tekanan sistem kasta awal dalam pendidikan. Kenapa saya katakan ini pilihan berdasarkan kepada tekanan? Kita perlu lihat apa yang ibu bapa akan fikirkan. Adakah ibu bapa ingin memilih untuk tidak menghantar anak mereka, dan anak mereka itu besar kemungkinan dilabel sebagai anak yang lembab, tidak cepat belajar, tidak lepas saringan diagnostik? Mestilah sebagai ibu bapa kita mahu our children to have an upper hand. Masuk awal, dapat pengalaman yang lebih baik. Kalau lambat pun mungkin boleh catch up jika nak dibandingkan dengan anak yang setahun lewat dan selepas itu ada stigma. Oh, ni budak lambat. Sebab itu anak saya masuk 6 tahun, anak kamu masuk 7 tahun. Saya tanya anak keluarga yang lain, jiran saya, oh kamu lepas ujian saringan. Alamak, anak saya tak lepas lah. Sebagai ibu bapa mestilah mereka nak hantar anak mereka pada umur yang lebih muda. Kerana ada seperti dalam bahasa Inggeris yang namanya game theory. If you don't act first, you will be placed at a disadvantage. Ataupun stigma yang akan wujud di antara anak yang masuk lewat dan dilihat sebagai pelajar, minta maaf, labelnya pelajar yang lembab.